tak. Lepas tu akan break tengah mengejut. Api akan break mengejut. So apa akan Break, lepas tu yes. lepas Berhenti. Tengok apa akan tancung. Okey. Sebab tu nanti kat dalam lukisan tu awak akan nampak dia punya flow tu dia akan merambat ataupun ke arah. Sebab tancung lah. Sebab tu dia dah. Baik. dia orang bagi saya? Tak ada orang panggil apa? Patutnya isteri. Sebab kalau dia ni sebab sampai ke tu sini. Bagai ambil. Hai, mana ah? Kau cakap lah. Cikgu baik orangnya. Tapi cikgu tegas. Okey. Kau cakap. Cikgu kalau nak kahwin jangan lupa ajak kita orang. Semoga cikgu maju jaya Bye. dalam bidang yang seterusnya. Assalamualaikum cikgu. Hai cikgu. Semoga maju Jaya. Bye-bye. Hai, Hana. Haliza. Bia. Cepat Hana. Terima kasih Cikgu Adam. Semoga maju jaya di masa hadapan. Wish you all good luck. Ada kata. Betul kan? Semoga cikgu berjaya. Betul sikit.
Semoga cikgu berjaya di luar sana. Hai kata. Hai cikgu. So semoga maju saya dekat tempat yang baru nanti. Terima kasih sebab ajar kita orang apa saja. Ya, betul. So harap cikgu akan tersenyum lebih banyak dekat sana. Banyak stres-stres kerja kat sini. Sedih-sedih cikgu. Betul. Cikgu ajar dengan baik sebenarnya. Cikgu kena senyum. Kalau cikgu tak senyum nanti ada awan hitam kat atas kepala. So cikgu kena senyum, okey? Pula hai cikgu, semoga cikgu maju jaya. Dan kalau cikgu dah kahwin kita orang doakan kita orang 2027 SPM semua straight A. Terima kasih Kak ajar kami dengan sabar. Guys, jangan belajar fizik guys, boleh buat gila. Nombor 2, cikgu jangan lepaskan apa? Opportunity, jangan lepaskan Arut Sabah. Terima kasih Cikgu Adam atas segala yang Selamat kepada kami. Semoga Cikgu Adam terus maju jaya di hadapan sana. Terima kasih cikgu. Okey cikgu, sambung master. cepatlah. Jangan nakal-nakal. Kau nakal seletup ni tu. Nak tu. Weh. Assalamualaikum cikgu. Terima kasih sebab telah mencurahkan ilmu kepada saya dan rakan-rakan. Harapnya cikgu lebih maju pada masa hadapan dan cikgu dilimpahkan sebanyak-banyaknya rezeki. Saya tahu cikgu boleh dan cikgu boleh jadi doktor. Saya nak cikgu tahu I love you. 5 plus 5 is Kau pula dah. Terima kasih cikgu. Dah selama 6 bulan cikgu dah ajar kita ni banyak yang ilmu yang cikgu dah bagi. Kalau dah kahwin nanti cikgu jangan lupa saya cikgu. Cikgu, saya sambung ayat cikgu. Kalau cikgu nak kahwin nanti, cikgu roja kami. Kami datang nak makan nasi minyak pun boleh cikgu. Cikgu, fizik cikgu tu saya akan campur dengan akaun. Terima kasih selama 6 bulan cikgu. Hukum fizik saya takkan pernah lupa. Selamat hari jadi pada hari jadi cikgu nanti. Joget je jap. Fizik accountant bersatu cikgu. Terima kasih cikgu telah mengajar kami. Dan doakan cikgu akan berjaya di dunia dan di akhirat. Bye. Cikgu, Cikgu Muhammad Anda Fitri bin Sarul Nisab. Apa nama tak panjang baik umur, berat rezeki. Bagi. semoga cikgu kaya raya dan berjaya di masa depan. Amin. Orang akan selalu ingat cikgu. Memori cikgu jatuh dan lari. Itulah paling tak Paling lupa. bermakna, Paling bermakna. Saya tak expect cikgu jatuh macam tu. Tak payah bercerita. Memalukan. Memalukan tapi memori indah kan. Macam cara cikgu doakan kita orang skor dosa nanti. Baik. Terima kasih telah mengajar selama 6 bulan. Tak nampak lah saya angkat. I think Abang Cikgu Adam very good teacher.
very good teacher, and then also very sad to say in this last week he'll be gone. So I hope that your master degree and your PhD degree can go very smoothly and also get a lot of money. Money is key. How about in future? In future, please come back here and teach. Semoga cikgu semoga cikgu berjaya dan dapat jadi pensyarah yang famous. Lepas tu sentiasa diberikan rezeki yang melimpah-limpah. Semoga cikgu happy selalu. Cikgu jangan jalan sendiri. Cikgu just try to be bahagia dengan hidup. Thank you, teacher. I am grateful to help you because you help me learn new things and make me understand everything. You teachers. So thank you and bye. Cikgu, hi Cikgu Adam. I'm a big fan of you. Please continue your journey as become a lecturer. That's all. Kami sekelas dan lima Cikgu Adam. Saya suka cara cikgu ajar dan saya harap cikgu suka hadiah dari kami. Thank you so much Cikgu Adam for putting so much effort into teaching us, and I just hope that you can become my teacher again in the near future, maybe during university or college, sometime in the future lah. Sayonara Cikgu Adam, until we meet again. Sayonara. Terima kasih cikgu sudi mengajar kami. Cikgu tak pernah marah dengan kita orang. Cikgu bila kita tanya soalan banyak kali kita tak faham. Banyak kali tak faham. Lepas tu cikgu ulang sampai cikgu tak faham. Semoga cikgu semakin jadi cikgu berjaya. Thank you very much supporting me and all our classmates. Sebab cikgu yang selalu backup korang, bukan cikgu lain. So thank you. And also semoga cikgu dapat sekolah yang baik, lepas praktikal. And please be the same. Cikgu jangan berubah ke karakter cikgu ke apa. Just maintain the way you teach because that is what is special, cara cikgu ajar tu. Itu sahaja. I would like to say to Cikgu Adam for being such a great teacher in our class. He was really supportive through our exams and also supportive when he was teaching us. I really understood all the topics that he had taught us, and he made us learn about facts that not only can be used academically but it can be used in real life too. I wish Cikgu Adam all the best and I hope to see him teaching us again. Thank you. Harap Cikgu Adam nanti healthy sajalah. Think of our health, okay? Selalu happy. Cikgu kan Gen Z, tapi millennial. Thank you teacher for everything. For your journey. Thank you for teaching biology and physics for us. Saya harap cikgu sambung belajar. I wish Cikgu Adam can hate physics again because I also hate physics. I don't want to learn anymore. I wish teacher can do his job well for his future, and don't single teacher. Don't be single. Thank you for making us here. The memory we share will stay with us forever. We wish you all the best in your future career. Terima kasih Cikgu Adam kerana mengajar kami dengan penuh kesabaran. Semoga Cikgu Adam menjadi yang terkenal di tempat baru. Saya harap Cikgu Adam takkan lupakan kami lah. Cikgu Adam pindah ke sekolah baru. Saya harap Cikgu Adam baik-baik saja dan terus cemerlang di sekolah baru je. Terima kasih Cikgu Adam sebab ajar kita orang dengan tambah. Walaupun kita orang tak faham Cikgu Adam ulang-ulang banyak kali. Lepas tu nanti dekat tempat baru semoga Cikgu Adam banyak jaya. Bye.
起。